Assalamualaikum murid-murid. Waalaikumsalam Ustazah. Hari ini kita belajar tajuk tayamum. Murid-murid, apakah maksud tayamum? Tayamum ialah bersuci menggunakan debu Tanah yang suci. Oh, faham Ustazah. Tayamum boleh dibuat apabila tiada air atau sakit jika terkena air. Baik Ustazah. Baik murid-murid, sebelum bertayamum, kita hendaklah membaca lafaz niat tayamum dan berniat di dalam hati. Baik Ustazah. Mari kita baca bersama-sama. Nawaitu tayammuma listibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Langkah pertama, tepuk kedua-dua tapak tangan pada debu yang suci. Macam ni Ustazah? Ya betul, tepuk perlahan-lahan sahaja. Langkah kedua, sapu muka dengan kedua-dua tapak tangan. Oh, sapu muka macam ni ya Ustazah? Langkah ketiga, menyapu tangan hingga ke siku. Sapu tangan kanan dulu ya Ustazah? Ya betul, lepas tu sapu tangan kiri pula. Bagus murid-murid. Tayamum ada 3 langkah. Langkah pertama, Tepuk tapak tangan pada debu suci. langkah kedua, sapu muka. Langkah ketiga, sapu tangan hingga Ke siku. Tapi sebelum tu kena niat dulu kan Ustazah? Pandai. Jangan lupa, tayamum hanya guna debu yang suci. Alhamdulillah. Kami dah faham Ustazah. Jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya. Baik Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.